Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam lesson dari saya Wartawan Zulaika dari Kamil Power TV PSS. Pada hari Ahad yang tarikh 19 Julai 2026, SMK Kamil telah menganjurkan sebuah program iaitu program pemerkasaan SIM yang bermaksud School Anti-Bullying for Empowerment dan Minggu Anti Dadah. Program ini bertujuan bagi menyedarkan kalangan pelajar tentang bahayanya penyalahgunaan dadah dan gejala buli. Ayo kita saksikan. Dengan ini, berakhirlah program pemerkasaan SIM dan Minggu Anti Dadah. Program ini telah berlangsung dengan jayanya serta memberikan banyak manfaat kepada warga sekolah. Diharapkan program ini dapat diteruskan pada masa hadapan demi melahirkan generasi yang berdisiplin, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Itu sahaja daripada saya. Ingat juga TPSS.